Kalau dia ada, kenapa hidup aku macam ni? Ini adalah kerja kau. Kerja kau untuk cuti raya ni. Jadi, sebelum kau cuti raya, aku siap. Semua orang dah balik. Okay? Aduh. Siapku. Ayah. Mia. Ayah nak panggil dia. Kamu duduk dengan ibu dulu ni. Okey. Okey. Orang di mana? Itu masalah awak ni. Sekarang dah pukul berapa? Awak tak fikir pasal Mia? Asyik fikir pasal kerja. Saya kerja pun salah ke? Kita cek duit awak juga. Mia. Tak masalah, awak tak pernah fikir pasal Mia ke? Mia, dia tak tidur lagi tau. Sebab tunggu awak. Dah lah. Saya kerja tau. Saya cek duit juga penat-penat. Lepas tu dengan awak macam ni. Awak asyik fikir benda awak je. Kita orang kat rumah ni macam mana? Aduh. Korang buat je lah apa-apa yang korang nak. Saya pergi kerja. Saya cek duit. Salah ke? Tak salah, tapi awak kena fikir pasal Mia. Mia seorang-seorang tau. Dah lah. Hari-hari macam ni. Saya penat tau. Aduh. Dah lah. Awak! Awak pergi mana? Awak! Yes bang, order apa? Bagi ais americano satu. Okey, tu je eh. Tu je. Alright. Ayah, kenapa kau kerja? Di jalan yang dulu Baik kata ibu macam tu tau. Betul lah, kalau ibu tolong nanti cikgu janji marah. yang pernah Bukan kita pandai tu. Kau tahu apa lagi? kini Aduh. yang berdiam. Waktu terus berlari tanpa arah. Aku tersesat dalam lelah, mengejar mimpi yang tak pasti, hingga lupa pulang ke Ya bang, siap. Bang. Bang, ini bang. Bang. Abang. Itu masalah awak. Kalau kita awak tak ingatkan dia sakit. Hormon, papa tak guna. Suami tak guna tahu tak? Ya. Awak ni ada fikir pasal kerja. Jangan fikir pasal Mia pun.
Ini adalah kerja kau. Kerja kau untuk cuti raya ni. Jadi, sebelum kau cuti raya, aku nak kau siap. Semua orang dah balik. Okay? Good luck. Sebenarnya bukan dia yang masalah, tapi diri kau yang masalah. Diri kita. Rasa syukur tak pernah ada dalam hidup. Awak ngantuk kan? Temani langkahku, jalan yang dulu kita lalui, janji yang pernah kita genggam, kini tinggal bayang dan diam. Waktu terus berlari tanpa arah, aku tersesat dalam lelah, mengejar mimpi yang tak pasti, hingga lupa pulang kembali. Bersama Alia, dia Dan kini sunyi datang dan menyapa. penyibuk kat sini. Dan director kita, ada kata-kata tak? Berjaya. Berjaya. Positif. Ini pelakon kita guys. Dia sangat rajin pelakon pun kena buat kerja assignment guys. Terlalu jauh, ku putar kembali detik yang Dia just telah budak.